CPR tu bukanlah satu teknik untuk kembalikan balik jantung dia untuk berdenyut. Bukan. Okey, kalau cardiac arrest dia panggil cardiac arrest jantung berhenti tu maknanya cardiac arrest. Memang kita punya chances untuk recover tu akan makin turun dengan drastiknya untuk buat CPR. So kita ada the best time ialah within 1 minit. Sebab tu actually dalam tempat-tempat sukan, tempat-tempat public awam semua tu kena ada satu alat yang kita panggil AED. Bila orang tu dah collapse, dah tak sedar, kita tahu jantung dia dah berhenti. Organ yang paling sensitif sekali apabila tak ada oksigen adalah otak. Kita tekan dekat dada tu supaya kita pump darah dia, so dia naik ke otak terutamanya. Nak kena tahu sama ada rhythm jantung, irama jantung pada masa collapse tu, cardiac arrest tu, boleh kita bagi electric shock ataupun tidak. Itu yang paling penting sekali. Ambil EED cepat-cepat, sambung, dan mesin tu akan tak perlu jadi doktor, tak perlu jadi nurse. Mesin tu akan baca ECG dia, rhythm dia sama ada perlu bagi electric shock ataupun tidak. Just follow je instruction.